ini 3 perkara yang saya sangat setuju dalam Belanjawan 2026 dalam aspek memperkasakan agama Islam dalam negara kita. Yang pertama, RM150 juta diperuntukkan untuk menaik taraf sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan juga sekolah pondok. Jadi ini bukannya idea yang barulah. Sebab ini memang satu perkara yang kita kena sentiasa buatlah untuk kita menyediakan kemudahan yang baik kepada generasi masa hadapan kita. Kita bukan sahaja nak jaga agama Islam kita sekarang, tetapi untuk anak-anak kita nanti supaya mereka dapat menyumbang kembali kepada agama dan juga negara kita. Dan kita mengharapkanlah apabila kita menyediakan kemudahan yang baik itu, mereka dapat bersekolah dan dapat pendidikan yang baik dan seterusnya menjadi lebih baik daripada generasi hari ini. Yang kedua, kita tengok seramai 720 orang pelajar tahfiz diberikan kemahiran di bawah Giat Mara. Ini pun satu perkara yang membuka fikiran kita, terutamanya ibu bapa, sebab kita kena faham bahawa budak-budak sekarang bukannya semua nak jadi ustaz, bukannya semua dalam bidang pendidikan. Masing-masing ada minat masing-masing, ada kecenderungan masing-masing. Jadi bila ada perkara ini, dia membuka ruanglah kepada anak-anak ini untuk menceburkan diri. So maksudnya tak semestinya bila kita jadi hafiz kita kena berbakti dalam bidang agama. Tapi kita boleh masuk dalam bidang apa sahaja ikut minat kita. Jadi sangat terbaik. Yang ketiga, menterjemahkan Al-Quran dalam 30 bahasa di dunia. Wow, ini bagi saya sangat wow sebab kita selalu melihat menyampaikan Al-Quran tu dari sudut individu, dari sudut NGO, tapi kita jarang lihat dari sudut negara pentadbiran. Tapi ini satu usaha yang sangat baiklah. Sebab kalau dulu saya pun apabila kita nak berdakwah tu, kita bukanlah berdakwah tak semestinya kita kena berdakwah jomlah masuk Islam, tapi kita memberikan Al-Quran terjemahan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi ini satu usaha yang baik. Mudah-mudahan kalau Al-Quran tu orang Islam sendiri tak nak baca, biarkan orang yang bukan Islam pun baca, supaya orang Islam pun dapat memberi kesedaran bahawa orang Islam pun faham Islam daripada kita. Sebab apa? Sebab mereka membaca Al-Quran. Jadi dia memberikan muhasabah diri jugalah kepada kita. Malu kita kalau orang bukan Islam faham Al-Quran berbanding daripada kita. Jadi apa pandangan anda?